Wa'lam, hendak ketahui olehmu ayyuhat talib, anna hadhil ayatal karimata, bahwasa ini ayat yang mulia ni. Ayat yang mulia ini ayat suratul Ahzab ayat 35 suratul Ahzab. Ingat bahwasanya ini ayat yang mulia ni khabar mimma yanbaghi ayyahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadzal kitabi. Adalah ia kainatun, adalah ia setengah daripada barang, setengah daripada ayat minat minma ay minal ayatil lati, setengah daripada ayat Quran yang bagi, yang segialah dan patut benarlah, segia dan patut benarlah ayah tamma oleh bawa mengamati, mengambil cakna. Tu yah tamma, mengambil cakna, mengamati, mempeduli. Tu ambil cakna bi ma'rifatiha, takluk pada ihtamma ya tam, setengah daripada ayat yang patut bawa mengambil penting, mengamatilah bi ma'rifatiha, dengan mengenal akan dia, akan ma raja pada ayat, mengamati dengan mengenal akan dia. Patut kena kenal sangatlah ayat ni. Makrifahnya, makrifah apa makrifah dia? Makrifah ma'ani dia. Tu kena akan makna bagi ayat tu. Ayat tu kena dah makna dia tu, makna bagaimana? Molek kena kenal. Amati kaji molek ayat so. Allahu akbar. Ayat ni ni kena ingat dulu. Molek sebelum pada makrifah ma'ani, kena ingatlah dulu. Molek ngapa weh ayat ni so weh. Tu. Sud-sud ada orang dah ngapa, lepas tu buat ayat semaya. Jadi tu email lepas pada amin sudah. Tu. Lepas tu buat tu ayat ni. Baca satu ayat tu rokok lalu. Tu pun banyak dah. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Tu pun boleh lagi. Wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat. Boleh pula. Was-sadiqin itu banyak juga digambar ulang. Was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirat was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Weh panjang weh. Ingat so dah. Jadi teringat boleh dah. Sadar. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allahu Akbar. Ada dah banyak dah. Kita pun dah boleh ulang adik makna dia dah. Satu ayat tu jadi. Cuma nak ngapa ya kandungnya. Lebih lagi kita Imam Nawawi pesan dah ni. Patut kena amati sangat. Pia Yatamma sahibu hadzal kitab. Bagi yatamma patut bawa mengamati dengan mengenalnya oleh tuan bagi ini kitab. Tuan kitab bukan Imam Nawawi. Buat kita semua ni, hok pegang kitab dia ni. Nama sahibul kitab dia. Tak sahibu hadzal kitab, tuan bagi ini kitab. Kita semua hok pegang mengaji kitab azkar dia ni, patut kena amati sangat ayat ni. Setengah daripada ayat patut benar kena ambil cakna, ambil peduli padu ayat ni. Kenal sungguh-sungguh. Kerana kitab ni nama apa? Kitab apa? Al-Azkar, zikir. Patut ayat ni mencenderung kepada suruh kita berzikir banyak. Kali itu kena atas ayat ni dah. Kitab ni tu kena dah. Tu dah. Nampak tak? Nama kita azkar. Lepas tu waz-zakirin Allah katsiran waz-zakira adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Buat baca zikir banyak-banyak ni, Tuhan cedek balasan syurga.